Hello semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Hari ini kami ingin berkongsi mengenai produk Alza 2025 yang serba baharu, sebuah MPV 7 tempat duduk yang sangat sesuai untuk keluarga di Malaysia yang mencari keselesaan, praktikaliti, dan nilai yang berbaloi. Alza 2025 hadir dengan reka bentuk moden, prestasi enjin yang efisien, dan pelbagai ciri keselamatan serta teknologi terkini yang menjadikannya antara pilihan utama dalam segmennya. Terdapat 3 varian utama yang ditawarkan iaitu 1.5X, 1.5H, dan 1.5 AV Advance, dengan harga anggaran bermula sekitar RM62,500 hingga RM75,500 bergantung kepada varian dan lokasi. Harga yang ditawarkan ini amat kompetitif, menjadikan Alza pilihan menarik untuk mereka yang mahukan kenderaan keluarga yang mampu milik tetapi lengkap dengan ciri-ciri premium. Dari segi prestasi, Alza 2025 dikuasakan oleh enjin 1.5 LDOHC dengan teknologi Dual VVTi yang digabungkan dengan transmisi CVT, menawarkan pemanduan yang lancar dan penjimatan bahan api sekitar 22 km/h. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk kegunaan harian mahupun perjalanan jauh bersama keluarga. Aspek keselamatan turut menjadi keutamaan dengan adanya sistem Advanced Safety Assist (ASA) 3.0 yang merangkumi brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran, amaran keluar lorong, dan banyak lagi. Semua varian turut dilengkapi dengan 6 beg udara, sistem ABS dengan EBD, serta Vehicle Stability Control (VSC) bagi memastikan keselamatan pemandu dan penumpang sentiasa terjamin. Dari segi penampilan luaran, Alza tampil bergaya dengan lampu hadapan LED, grill hadapan yang moden dan rim alloy 16 inci yang memberikan imej sporty. Bahagian dalaman pula menawarkan kabin yang luas dan fleksibel untuk menampung sehingga 7 orang penumpang. Tempat duduk boleh dilaraskan mengikut keperluan, dan ruang kargonya juga cukup luas untuk kegunaan harian atau ketika balik kampung. Alza juga dilengkapi dengan sistem infotainment screen sentuh 9 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto, memudahkan sambungan dengan peranti pintar dan hiburan sepanjang perjalanan. Jika anda rasa maklumat ini berguna, jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsikan video ini dan langgan saluran Auto Tech Malaysia untuk lebih banyak info terkini tentang kereta, ulasan dan berita automotif khas untuk penonton di Malaysia. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.